Percayalah, sekali cuba resipi ikan bawal 3 rasa ni, memang susah nak lupakan. Ikan digoreng ranggup keemasan, kemudian disiram dengan kuah 3 rasa yang pekat berkilat dan penuh dengan rasa masam manis serta pedas yang seimbang. Memang sesuai untuk dihidangkan untuk makan tengah hari atau jamuan keluarga. Jom kita mulakan resipi yang pasti. Buat semua, tambah nasi nanti. Okey, kita perlukan ikan bawal sederhana besar. Kita dah bersihkan macam ni. Macam biasa, kita letak serbuk kunyit, garam sedikit. Kemudian kita taburkan sedikit tepung jagung untuk bagi dia ranggup lah. Saya suka kelar dia supaya meresap rasa tu ke dalam dan ikan ni jadi lebih ranggup dan senang nak makan, ya. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya dan kita boleh gorenglah ikan kita ni, ya, sampai ranggup. Balik-balikkan. Dah siap, kita toskan dan ketepikan. Sekarang kita siapkan bahan-bahan kuah dia. Ambil lebihan minyak masak ikan tadi tu, goreng ikan, dan kita masukkan bawang putih, halia dan juga bawang besar yang kita dah kisar tadi. Dan kita tumislah sampai dia wangi. Kemudian kita masukkan cili kering kisar. Yang ni kalau nak lebih pedas boleh lebihkan. Kalau tak nak pedas sangat, pakai setengah cawan lah cukup, ya. Kita tumis dia sampai dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak, bolehlah kita tambahkan sos tomato, sos cili. Saya pakai sos cili Thai macam ni. Dia akan menambahkan rasa sos ikan 3 rasa kita ni lebih sedap. Sekarang kita tambahkan lagi sos tiram. Kita agak-agak je lah berapa banyak, ya. Tuang sedikit, lepas tu kita gaul-gaulkan. Kita tambahkan sos ikan nampla. Kita masukkan sos sotong. Ni semua akan jadikan ikan 3 rasa kita ni lebih sedap. Gaul-gaulkan bahan-bahan ni semua. Kemudian bila dah mendidih, bolehlah kita masukkan 1 biji tomato yang kita dah hiris kecil, potong cube macam ni. Kita masukkan serai. Kita dah racik-racik. Ini daun limau purut dengan halia yang telah dipotong haluslah macam ni, ya. Kita tumiskan semua bahan-bahan ni, bagi dia masak sekata, bagi dia rasa dia keluar dulu, ya. Lepas tu bolehlah kita tambahkan sayur-sayuran pilihan masing-masing. Saya letakkan cili padi, lada benggala, hijau, merah, kuning. Saya letak bawang besar. Kalau nak letak bawang Holland pun boleh. Saya punya dah habis, jadi saya letak bawang besar. Dan juga carrot, kobis bunga, jagung. Terserahlah pada perempuan nak tambah sayur-sayuran tu ikut. Ada yang letak nenas. Saya tak ada nenas kali ni, jadi saya letak je lah apa yang ada. Dah cukup sedap macam ni. Banyak sayur-sayuran dia kan. Kita masak sekejap sahaja. Kemudian kita bolehlah tambahkan sedikit perahan jus limau untuk bagi dia rasa masam-masam sikit lah, ya. Dah siap, bolehlah kita tuangkan ke atas ikan yang kita telah goreng ranggup tadi. Dah siap. Kita boleh taburkan daun sup, daun ketumbar yang dah kita racik-racik. Kita boleh taburkan sedikit cili padi lagi kalau suka. Bolehlah makan dengan nasi panas. Sedapnya kan? Pedas-pedas, masam-masam, manis-manis. Jadi perempuan kena cuba resipi ikan 3 rasa yang sedap dari dapur Ami hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.